Okey, halo guys. Okey, kali ni kita nak share pengalaman menggunakan DJI Osmo 360 pada waktu malam. So kalau korang tengok dekat sini, kawasan ni jalan dia gelap kawasan Kuala Selangor nak ke Tanjung Karang. So dalam kita low light, kita pakai mode super night, auto je. So saya just pakai stand dekat bar motor. And then korang boleh tengok lah kualiti video, kecerahan dia macam mana. Untuk vibrate dia memang cun lah. Padahal jalan sini teruk. Korang pun tahu kalau jalan Kuala Selangor Tanjung Karang Sengcan macam mana. Dekat sini terkenal dengan jam. So kalau korang tengok kecerahan cahaya dia tu, dia memang dia tarik lah. Ni mode saya pakai super night. Super night bukan normal. Waktu malam kan. So korang boleh tengok. Saya betul-betul kalau tengok tadi pakai baju bawa malam pula, habis terangkat lengan sampai nampak ketiak. Korang nampak kenderaannya lalu, cahaya lampu dia tak ada silau, memang cantik, jelas dapat. And then ni saya buat mode fast forward, ala-ala hyperlapse. Dalam DJI Memo tak ada hyperlapse ni saya edit dekat CapCut. So korang boleh tengoklah sendiri macam mana kualiti DJI Memo. Okey, gerak lu Papa Roger. Bye. Jauh jangan pelik, aku gerak dulu masa kau masih duduk situ. Kalau lambat bukan aku tunggu.